Iris, Suprema, Preve dan juga Izora. Masalah dengan dia punya bearing. Okey gang, sekarang kita dekat workshop. Kita tengah settlekan sebuah Saga VVT. Alright, hari ni Saga VVT ni masuk disebabkan atas common problem lah yang biasanya Saga VVT alami. Iris, Suprema, Preve dan juga Izora. Masalah dengan dia punya bearing. Macam ni customer ni datang, dia komplain, dia kata ada bunyi bising kat dia punya gearbox lah. Tapi selepas kita check, kita dapati memang sebenarnya yang problem dia punya bearing lah. Kalau tuan-tuan dapat tengok dekat tangan saya ni, bearing yang kita keluarkan daripada tepi gearbox ni. Jadi bearing ni rosak. Kalau kita dapat rasa memang dikasar lah. Dia berjalan pun dah tak cun kan. Tapi bearing ni dia datang sepasang tau. Dia ada dua. Dia ada satu bearing besar dan dia ada satu bearing kecil. Jadi alang-alang kita dah tukar satu bearing, kita tukar je dua sekali. Jimat belanja supaya lain kali tak perlu nak tukar lagi kan. Jadi untuk bearing ni kita tukarkan dengan bearing yang baru. Bearing ni made in Japan. Bearing ni memang kita banyak tukar pakai bearing ni sebab bearing ni lebih tahan lah. Proses ni makan masa sikit. Tapi yang special yang dekat sini, kita tak perlu nak turunkan gearbox ni lah. Macam kalau hantar kereta ni pergi ke service center dia orang suggest untuk turunkan gearbox ni. Tapi dekat sini kita tak perlu nak turunkan gearbox sebab kita boleh buka daripada tepi sahaja. Itulah kelebihan yang ada pada kita. Jadi tuan-tuan, untuk menambah jangkaiat bearing ni, kita suggest untuk jagalah minyak gear dia dengan cara yang betul. Macam dekat sini kita suggest minyak gear ni kita tukar setiap 20,000 km dan minyak gear berserta dengan filter setiap 40,000 km. Biasanya kalau kereta yang tak dijaga dengan elok, ada masa mungkin bearing yang rosak dulu, ada masa mungkin gearbox dia rosak dulu. Ikut nasib lah. Kalau tuan-tuan ada masalah dengan kenderaan tuan-tuan, nak check gearbox macam ni ataupun nak minta kita servis kereta, boleh datang ke Transpatik Automotive Station yang belah Shah Alam ni. Kita buka hari-hari kecuali hari Jumaat. Dan kalau tuan ada sebarang masalah ataupun soalan, boleh klik link kita di bio. Jangan lupa follow, like, comment and share. Bye-bye.